Assalamualaikum. Hari ni abang dapat ular seekor. Lama tak tangkap ular besar. Okey, so hari ni betul-betul besar. Tapi abang tengok dia perut dia besar lah. Tapi abang rasa dia dah kenyang. Ada ujung ni. Jadi dia tak apa nak boleh lari. Jadi abang cuba dapatkan kepala dia. Tu pelan-pelan. Dia agak kekenyangan. Okey saja. Tak besar pun, kecil je. Uish. 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 Ui, yang jahat noh. Abang tak tahu dia makan apa. Allahuakbar. Dia dapat. Tu, taring dah tu. Tarik ekor dah. Ah. Dia makan kucing apa ni? Makan apa besar ni? Kucing ke anjing ni? Kaki. Anjing. Dia makan anjing ni. Kaki ni. Ni kaki ni. Ekor kaki. Ini apa ni? Dah tahu ni. Abang ingat kau dah besar punya perut dia besar. Kucing kot ni. Oh, yang mana tu? Oh, ni. Nak pastikan apa dia ada di perut dia ni. Jom lah. Kita buat ni. So kita nak ni. Buat ekor tu. Tak boleh. Ha? Ni buat video boleh. Video lepas tu pergi lepas ni. Kan jari tali dia tunjukkan paling dekat ni. Boleh? Abang kan boleh malas pegang ekor dia ni. Okey ha. Dah. Okey. 2 kilo. Tak tahu ni. Okey, beres. Settle. Tu abang dapatkan tali. Okey. Masih ular kecil juga. Abang ingat dah dapat ular yang besar. Kecil juga, astagfirullah. Ingat nak buat konten video ular besar-besar ni. Okey. Assalamualaikum. Itu abang. Tu.